melalui lisan para rasulnya, kerana huwal qahir, dialah yang mempunyai kekuasaan dan kekerasan, kekuasaan tertinggi dan merajai fauqa ibadih, di atas hamba-hambanya. Dialah sang maha mengawasi lagi maha menjaga akan hamba-hambanya. Dia juga mereka dari apa yang tidak berguna bagi mereka. Dia jaga. Dia menjagai, mengawasi. Termasuk di mana-mana Al-Qahar, yang maha mengerasi. Termasuk penjagaan semua di bawah dia, pentadbiran di bawah dia, pengurusan semua di bawah dia. Itulah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha agung, yang maha besar. Kita ni hanyalah, wahai dia kata, para bayangan. Kita ni bayang-bayang ni rupanya. Ya, kita adalah hakikatnya ibarat bayang-bayang yang tertakluk penuh setiap saat dengan Tuhan. Jadi makhluk semua tertakluk dengan Ta'ala setiap nafas. Tidak ada sedikit pun tercerai. Itulah hebatnya kuasa besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Dan di antara bentuk penjagaannya ialah yursilu alaikum hafazah, diutusnya kepadamu para penjaga, malaikat hafazah, dan gulungan malaikat yang mencatat segala perbuatan yang berasal darimu. Semua maknanya dalam jagaan utusan Allah, iaitulah malaikat hafazah. Dan mencatat segala perbuatan yang berasal darimu, mana yang nampak pada zahirnya keluar daripada kita, maka semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh malaikat yang diwakilkan. Hatta iza jaa ahadakumul maut, hingga apabila datang kepada salah seorang di antara antaramu kematian, yakni waktu yang telah Allah Ta'ala tentukan bagi habisnya ajal yang telah ditentukan, ia diwafatkan, mana dimatikan, yakni disempurnakan atasnya hitungan. Bila mati akan dihisap. Ta'ala utuskan jaa ahadakum ila al-maut, datang kepada kamu tadi ialah rusuluna, oleh rasul-rasul kami, yang utusan di kalangan malaikat. Malaikat kami yang ditugaskan kepadamu. Tujuannya apa? Untuk memisahkan roh dari jasad. Wahum, dan mereka itu para malaikat ni, la yufarritun, tidak melalaikan kewajipan. Malaikat ialah makhluk la ya'suna ma amarahum, yang tak pernah derhaka akan perintah Tuhan sampai masa diambil. Dia tak ada maknanya nak bincang nak apa, mengikut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak lengah sama sekali mencatat segala perbuatan yang berasal daripadamu, mana yang zahir pada insan, pada hakikat itu dari Tuhan. Itu maknanya dia ada majaz. Arab mencakap dia ada hakiki, ada majaz, ya. Ini pada zahir nampak daripada makhluk, hakikatnya daripada dia. Summa ruddu ila Allahi maulahumul haq,
Summa kemudian, yakni setelah para malaikat menyelesaikan hitungannya, cabut nyawa manusia tadi, tinggallah segala-gala yang bersama waktu dulu sementara di dunia. Berpisahlah daripada anak isterinya, berpisah daripada segala kerja rancangan dia, habis tutup, tak ada apa lagi lah. Ketika itu ruddu ilallahi maulahumul haqq, mereka hamba-hamba Allah itu ruddu, dikembalikan untuk diberi balasan. Sana dipanggil yaumul jaza, hari pembalasan. Di sini di dunia yang sementara ni dia panggil yaumul amal, hari kita nak melaksanakan perintah arahan Allah Ta'ala dalam dua bentuk, sama ada arahan dalam bentuk pelaksanaan atau arahan dalam bentuk al-mana', mana dilarang, yang disuruh buat, yang dilarang tinggal, atau semua akan dicek balik. Berjaya tak insan dalam dua perkara. Kalau dia berjaya, maka untung besar di sana. Kalau tidak, neraka Jahannam menunggu mereka, maknanya. Allah. Kemudian dikembalikan untuk ilallah, iaitulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maulahumul haqq, yang merupakan penguasa, maula, penguasa mereka yang sebenarnya, yang hakiki, yang maha adil dalam menegakkan keadilan, lagi maha mengetahui semua keadaan hamba-Nya, tidak ada satu pun yang terlepas daripada ta'alluq ilmunya yang maha sempurna dalam menegakkan keadilan, iaitu yang maha tahu semua keadaan hamba-Nya, sehingga dia membalas setiap hamba berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Ilmu Tuhan yang lengkap dan tidak ada tersembunyi, tidak ada tertutup. Ala lahul hukm, kemudian ketahuilah segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya, kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa boleh masuk campur dalam urusan besar ini? Dia tunggal dalam memiliki, mengurus segala-gala. Serta begitu jugalah perintah dan balasan, semua milik bagi Allah. Tak ada siapa boleh masuk campur. Sebab sana tak ada juluk, tak ada rasuah tadi. Jadi maknanya mereka akan mendapat ganjaran seadil-adilnya, sama ada yang baik atau yang buruk. Itulah dikatakan ala lahul hukm. Ketahuilah, lahu berkata tu al-hukmu, iaitu segala hukum, segala keputusan. Dia yang maha agung, maha besar, maha memiliki. Wa huwa asra'ul hasibin. Wa huwa, dan ia, itulah Allah Ta'ala, ia pembuat penghitung yang paling cepat bagi para hamba-Nya, kerana tidak ada satu pun amal mereka luput daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah asra', yang paling pantas, yang paling cepat dalam memutuskan segala keputusan, segala hukuman yang telah dibentangkan. Ialah amalan-amalan mereka secara adil. Mereka akan dapat melihat apa yang dilakukan, kecil, besar, baik, buruknya. Maka oleh kerana itu, hendaklah kita menjadikan ia sebagai satu penghisaban dalam kehidupan kita. Apa saja kita nak buat perkara, nak letakkan mizanul maut, neraca kematian, supaya di sana besok kita selesa, tidak sebaliknya. Kalau tidak, dia akan jadi sengsara besar, keterkejutan yang amat dahsyat, suasana yang amat menggerunkan. Bila tidak ada bekalan, maka sudah tentulah keadaan yang mengerikan akan berlaku. Azab demi azab, kemurkaan demi kemurkaan dari Allah, dan Allah Ta'ala mengazab dengan azab yang maha dahsyat.
Kemudian qul man yunajjikum min sulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Kemudian telah menyatakan qul, katakan oleh man yunjikum min zulumatil barri wal bahr, siapakah yang dapat menyelamatkan daripada berbagai kegelapan, yakni kebencanaan di darat atau di laut? Siapa yang boleh melepaskan daripada kegelapan ini? Iaitulah ujian-ujian, bala, metaka dan sebagainya. Jawab dia, tidak ada melainkan Allah Ta'ala. Ia ini berbagai kedahsyatan dan kengerian ketika itu. Yad'unahu tadarru'a, kamu berdoa kepadanya Ta'ala dengan tadarru', merendahkan diri secara terbuka, wa khufyah, dan dengan cara yang lembut, yang memohon dalam hati dengan mengatakan la in anjana min hazihi lanakunanna minasyakirin. Sekian sesungguhnya jika dia, yakni Allah Ta'ala, menyelamatkan kami dalam kelembutan, dengan kelembutannya, sifat al-lutfi yang kita zikir al-latif atau ya nida ya latif, Tuhan yang maha lemah lembut. Iaitulah min hazihi, daripada hal ini, bencana, segala kengerian, ketakutan itu, kalau Tuhan lepaskan, lanakunanna minasyakirin, ya, kami benar-benar akan menjadi atas berbagai-bagai nikmatnya orang-orang yang mengindahkan segala yang merupakan tuntutan dari apa yang diperintahkan dan diridai olehnya, yang dikatakan minasyakirin, termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Ini di antara Allah Subhanahu Wa Taala menguji insan dengan kehebatan dia, kesombongan dia. Tuhan datangkan sikit bala, habis semua, habis semua surrender, mengaku, mana memohon, berdoa sungguh-sungguh dengan Allah untuk ditarik akan bala yang turun. Tapi perangai mereka dulu itulah, bila lepas dia bala, dia ulang balik perangai jahat mereka. Ini akan diceritakan ayat-ayat yang akan datang. Dan begitulah yang telah lalu perangai umat-umat dahulu. Mereka tersepit. Ya, kalau umat Nabi Musa AS 9 perkara. Datangkan bala, habis tanaman mereka dimakan oleh jarat binatang, belalang. Sebiji pun dah tinggal, meraung mereka tak boleh makan, lapau. Minta Nabi Musa doa. Bila doa dah selesai, diulang balik perangai jahat. Tuan hantarkan pula, itulah apa, ad-dafa dia, katak menjadi balik nanti. Dia tak boleh jalan, dia jalan sana katak, buka piuk katak, buka sana terumuk katak penuh, melaung dia. Minta doa lagi, lepas lagi, ulang lagi. Tuan hantar pula ad-dam, darah. Menatang kapi itu, kalau orang Islam minum gelas yang sama, ulur depan mata dia sambut je gelas tu jadi darah. Dalam telaga dia tengok air cantik je, orang kafir nak cedok je, tukar je darah, kan? Air telaga tu cantik, dalam keadaan dia haus, bila nak cedok je, DAP nak cedok je darah, kan? DAP mendatang kafir lahanan. Ya, tu maknanya Tuhan tunjuk terang. Tuhan tunjuk kat sini, wah cantik betul kan? Apa dia buat, dia tu bagi darah, semua darah, bakar darah tu dia, boleh tahu. Bila doa balik, lepas ulang balik perangai dia. Itu bilang 9 kali. Bayangkan dia punya jahat kan. Itulah bila terkena je dia mengaku la lanakunanna minasyakirin, kami nak syukur Tuhan. Ya, macam itulah maknanya. Allah ada paparkan perangai-perangai, ya, manusia insan yang rasul-rasul diutus terpaksa berdepan dengan perangai macam-macam ujian dia. Habis. Kemudian qulillahu yunjikum minha ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam.